Kasih Damia dalam perlawanan di minggu kedua WSL. Sekadar bertindak pemain simpanan, diturunkan hanya memasuki separuh masa yang kedua. Whistle separuh masa pertama sudah pun berbunyi. Dan saingan Women FA Cup untuk kedua pasukan bermula. Zarina, Khairin. Sedikit berbeza corak permainan yang dipamerkan oleh FC Japan Malaysia dengan perlawanan yang mereka lalui tempoh hari. Dengan serangan-serangan awal yang disusun. Cantik. Tampanan, muntah. Segera dikeluarkan. Masih lagi dalam kawalan untuk Shiori. Kalau kita perhatikan ya, ini adalah satu sepakan percuma yang cukup baik sebenarnya. Dia berada ataupun dia menghalakan hantaran itu. Lim Simpe dengan lontaran ke dalam. Malaysia berjaya lepas dari kawalan Khairin yang menanti di hadapannya. Tolakan pendek untuk Kasih Damia. Satu turning daripada Kasih Damia. Turning yang cukup positif dipamerkan oleh pemain berjersey nomor 20 ini. Pujian harus diberikan kepada Nur Alisha berjaya lepas dari kepada kawalan tiga pemain pertahanan. Rempatan kaki kanan yang cukup cantik namun tidak menemui sasaran. Serangan yang cukup baik, cukup berkualiti. SA United mengatur gerak di sebelah kiri sekali lagi. Baik untuk mendapatkan Nur Alisha. Tolakan Kasih Damia masih lagi dalam permainan. Kasih Damia. Satu percubaan Kasih Damia tepat kepada Husna kali ini. Sekali lagi ya, kita perhatikan bagaimana SA United mereka berjaya untuk membawa bola berhampiran dengan kotak penalti, dan percubaan dari luar kotak penalti ini sememangnya. Rosdiana tolakan ke tengah untuk mendapatkan Syafinas yang naik ke atas. Kali ini dia dikasari. Afira yang mengambil sepakan, namun pada malam ini Shiori yang akan dibertanggungjawabkan untuk mengambil sepakan percuma ini. Shiori bersedia. Beliau juga menjaringkan gol dalam situasi seperti ini. Dalam perlawanan terakhir mereka. Rempatannya hampir-hampir menerjah gawang. Rempatan kaki kanan maupun rempatan kaki kirinya. Kali ini melibatkan Amalina dan juga Kasih Damia. Bersedia bagi menerima hantaran. Kasih Damia dengan hantaran rendah. Ada blokir cantik. Percubaan yang cukup sempurna. Tolakan menanti saja di sebelah gawang. SA United membuka tirai jaringan di minit ke-22 melalui Awadah. Gol yang saya kira cukup cantik dan juga sebenarnya kesilapan daripada barisan pertahanan FC Japan Malaysia. Tiada pemain FC Japan yang melakukan kawalan terhadap Awadah, dan sememangnya satu tampanan mudah, tapping saja yang perlu dilakukan oleh Awadah, dan pujian harus kita berikan bagaimana hantaran itu tepat kepada Awadah. Tiada pemain FC Japan Malaysia berada berhampiran. Tampanan terus untuk gol yang pertama. Tahniah untuk SA United, gerakan yang cukup baik, cukup menarik, dan dia menoleh di mana rakan-rakannya menanti. Cantik untuk Rosdiana. Ada rakan menanti di bagian hadapan. Satu percubaan yang dilepaskan oleh Syafinas. Kita saksikan Sabri bagaimana ada 4 pemain FC Japan Malaysia yang menanti untuk melakukan sesuatu. Sekiranya FC Japan Malaysia berjaya untuk menyamakan kedudukan dalam 5 minit yang terakhir ini, mungkin dalam masa kecederaan, pastinya ia meningkatkan moral para pemain FC Japan Malaysia untuk membuka separuh masa yang kedua. Dan sebaliknya untuk SA United. Satu percubaan Farhana. Jaringan penyamaan. Dalam anda memperkatakan tentang masa tambahan dan juga masa kecederaan, namun Farhana tidak mahu mengambil masa yang lama. Meledak jaringan dari
Satu jarak yang saya kira agak jauh. Percubaan yang cukup baik, gol yang cukup cantik dari luar kotak penalti. Dia melihat kedudukan penjaga gol FC United yang sedikit ke hadapan di berbanding dengan garisan gol, dan lambungan itu sememangnya cukup cantik, tepat ke dalam gawang gol. Satu agakan yang cukup berkualiti dilakukan untuk jaringan penyamaan, dan pastinya ini akan meningkatkan semula intensiti permainan. Tepat sekali Hadi. Option yang lebih baik untuk Damian tadi adalah Rosdiana yang berada di sebelah kiri beliau. Tekanan yang dilakukan oleh pemain FC United menyebabkan dia sukar untuk melakukan hantaran yang lebih tepat. Kasaran yang dilakukan oleh Kasih Damian. Satu lambungan ke dalam kawasan penalti. Ada Syori di situ. Tolakan Syori. Keadaan seperti ini jugalah ingin saya perkatakan dalam situasi sebelum ini. Rosdiana. Kasih Damian pantas naik ke atas tolakan untuk mendapatkan pemain berjersey nomor 22, penjaring gol pertama Awada. Kadula untuk lepaskan tolakan, namun lemah daripada Awada. Kasih Damian. Satu lorongan untuk mendapatkan Awada di sebelah kiri. Namun lihat bagaimana Zulaika cuba memintas, dapat kepada Awada, masuk ke dalam kawasan penalti, tolakan ke tengah. Tidak ada rakan, ada ruang untuk Kasih Damian. Husna bijak menolak bola itu keluar. Sekali lagi lambungan untuk dapat Kasih. Kena tangan. Dan itu dipersalahkan. Kasih Damian dengan sepakan percuma ini memburu gol kedua untuk FC United. Satu percubaan terus, Kasih Damian tepat kepada Husna. Syori. Baik kawalan Syori, cuba lepas dari kawalan Alia di sebelah kiri. Melina menanti di bahagian belakang, cantik. Skill individu, satu lambungan ke dalam kawasan penalti. Apa yang berlaku? Namun begitu Syafinas tidak bersedia untuk menyambut hantaran dan terlepas begitu saja peluang untuk FCJP Malaysia. Satu percubaan jarak jauh yang dilepaskan sekali lagi oleh Farhana. Damian untuk Farhana. Syori, baik ada ruang untuk lepaskan rebatan Syori. Namun ditutup peluang itu, cantik jaringan yang kedua untuk FC Japan Malaysia. Walaupun ruang yang tertutup itu, dia masih mencari peluang, mencari sudut yang terbaik untuk melepaskan rempatan. Satu lagi comeback yang dipamerkan oleh FC Japan Malaysia. Seringkali kita memperkatakan bagaimana penyerang-penyerang kedua-dua pasukan mereka tidak memiliki ketenangan, dan akhirnya kali ini kita memerhatikan bagaimana Syori biasa oleh dua pemain dan beliau memilih untuk memberhentikan bola. Perhatikan bagaimana dua pemain lakukan rasakan. Dia stop ball, memerhatikan kedudukan penjaga gol di mana dan terus melakukan rembatan masuk, dan ini adalah satu ketenangan yang dipamerkan oleh Syori, membuahkan hasil untuk FC Japan Malaysia untuk mendahului dengan 2-1. Harus memiliki ketenangan, dikeluarkan Syori. Percubaan Syori tepat kepada Faridah dan tiupan whistle panjang. FC Japan Malaysia sekali lagi melakukan keajaiban, melangkah ke peringkat seterusnya dengan kemenangan 2 gol berbalas 1. Jadi tamat perlawanan, FC United 1, FC Japan Malaysia 2.